Tapi ada jugalah customer datang, saya baru period hari ni. Boleh ada ke? juga, boleh. Kalau dia tak heavy flow dan dia selesa, Kita tak tanya dia jadi dulu lah. masalah sebenarnya. Cuma bila part bahagian perut tu, janganlah kita dah buat yang dengan tekanan yang kuat. Betul. Kita lebih lembut lah tekanan tu. Dan setiap part badan customer tu kita tanya dia, Faham? nak kuat ke kan, boleh tahan ke tidak, macam tu. Sebab yelah, kita tengah hormon Yalah. tak balance kan, jadi betul. ada yang lebih a bit sensitif lah. Betul, Okay? betul. Sebenarnya tak jadi masalah. Cuma kadang-kadang kita tanya customer tu. Kita tanya apa yang dia boleh, apa yang tak boleh, selesa ke tak selesa kan sebenarnya kan. Ya. Faham? Even tak kisahlah hari pertama ke kedua ke sebenarnya. Tapi sebaiknya tiga hari lah. Selepas 3 hari lah. Selepas 3 Faham? hari. Sebab ada orang kan flow dia hari kedua baru orang cakap heavy kan. Dia tak sama, dia tak sama. Individu tu tak sama. Betul. Bukan kata boleh mengurut langsung, boleh. Cuma Ada itulah, kita akan tanya juga customer, puan selesa tak? Kalau macam betul. saya sendiri, customer saya suka tanya tau. Betul. Puan selesa tak nanti kalau nak buat? Sebab nanti kan kita kena tiarap, nanti kan kena pusing ke depan, Betul. nanti kan puan kena duduk. Betul. Nanti dia pun, yelah saya ni heavy flow. Okey, jadi dia datanglah selepas 3 hari. Faham.